Day 4 Vlog Day 4 untuk aduh ya, nak cakap apa Day 4 berpuasa bersama Bola Good. Itu tu. Intro. Dah habis intro kan? Dah intro. Intro Okay, let's go intro. Bola Good mengguncang siang dan malam. Semangatnya tak bisa direndam. Dengan sihir sepak bola dia terbang. Di hati kita jadi pahlawan cemerlang. Dah. Okay. Apa khabar semua? Welcome to vlog puasa bersama dengan Bola Good. Yeah. Assalamualaikum semua. Ya, sekarang ni baru pukul 4 pagi guys Right now belum dah sahur dah. Tapi sahur kita akan buat air dulu. Nanti aku akan buat video kita makan apa kat sahur. Jadi sambil tu layan podcast apa guys podcast untuk kita sambil sahur tu makan dulu kan. Jadi guys, kalau ada podcast best mungkin aku akan nak tengok ke masa sahur, korang komen. Okay, aku makan apa yang kita sahur? Makan mi dengan teh. Tadi mau makan guys sahur ni jangan makan banyak-banyak. Kita just makan mi, makan yang sikit-sikit je lah kan. Tak perlu nak makan yang banyak-banyak sangat. Alhamdulillah dah kenyang, dah berus gigi, just buat kerja macam biasa. Ada sibukan untuk petang, pagi, tak tahu aku. Tapi lepas ni tunggu sahur, subuh, solat dan kita beribadah. Senang je. Tadi baru selesai sahur. Alhamdulillah sekarang dah pukul 7, nak masuk pukul 8 dah sahur. Tapi ya apa guys, macam biasa kena puasa juga. Dan aku takut guys kalau masuk pukul waktu petang tu dah mula macam perlahan, penat sikit. Kalau pagi dia kita macam biasa je sampai pukul 12 kita boleh macam santai-santai kan. Tapi kalau petang tu lagi-lagi masuk pukul 4, 5, 6 tu rasa macam dah tekak ni, macam dah tak ada air. Tapi itulah puasa guys tak tahulah. Tapi kalau biasa macam minit-minit akhir kan, mungkin dia macam ujian tu mencabar sikit. Itulah. Tapi apa guys, sama berpuasa. Dan that's it. Assalamualaikum semua. Sekarang ni korang tengoklah sekejap je masuk pukul 10. Aku tak tahu guys, dia macam kalau aku tadi buat kerja kan, dia macam sekejap je masuk pukul 10. Aku macam aku rasa tadi pukul 6 baring sekejap rehat, lepas tu buat kerja, dah pukul 10 dah. Aku pun terkejut juga Kadang-kadang guys, masa ni memang cepat. Aku macam pelik lah kan. Cepat betul masa kan. Sambil tengok-tengok kalau ada konten nak buat ke apa ke. Dan aku bawa guys, aku sarankan korang tengok vlog aku setiap hari ni kan. Korang follow TikTok aku, Bola Good. Dan aku harap channel aku ni korang hanya bukan follow YouTube je. Okay, follow juga TikTok aku. Dan aku harap banyak konten lagi aku akan buat lagi lah dekat channel YouTube ni kan. Sekarang nak hampir pukul 10. Cepat masa Tamat sudah guys untuk day 4 untuk Ramadan. Day 4 ke sekarang? Day 4 lah. Tapi apa guys, hari ni pun macam sama guys untuk tutup penat. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni saya pun sibuk dengan ada konten yang saya belum post lagi dekat TikTok. Tapi insyaAllah saya akan post. Tapi dia dekat TikTok, tapi saya nak post ke YouTube nanti korang semua tengok lah Tapi apapun, enjoy the channel vlog macam biasa. Itu sajalah. Okay, Assalamualaikum. Jaga diri.